3. Semua bertenang, tinggalkan barang-barang awak semua dan keluar daripada kelas sekarang. Beratur dekat luar kelas dan kita akan terus ke padang. Situasi tadi hanyalah lakonan, namun jika benar-benar berlaku, adakah kita bersedia? Oleh itu, kami memperkenalkan program keselamatan kebakaran bagi melatih murid menghadapi situasi kecemasan dengan tenang dan berdisiplin. Baiklah ahli kumpulan, saya sendiri Muhammad Farid Zafri bin Azmi bersama dua orang lagi rakan saya, iaitu Puteri Nur Asbidah binti Abdul Karim dan Sulaiman Habibie bin Zakaria. Selanjutnya soalan tugasan. Tugasan ini merupakan pencaksian penterusan yang kedua, iaitu pembentangan kertas kerja yang membawa markah pada 30%. Tanggungjawab dan accountability amat penting terhadap keselamatan pelajar terutama di sekolah. Prosedur yang ditetapkan perlu digunakan apabila berlaku sesuatu perkara yang melibatkan pelajar. Guru perlu bertanggungjawab dan mengetahui prosedur sekiranya berlaku sesuatu perkara terutama di sekolah. Baiklah, dan ini ialah surat perkeliling ikhtisas. Baiklah, kami telah berjaya menghasilkan satu kertas kerja bagi program Cegah Kebakaran Selamatkan Nyawa di Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu dan beberapa intipati yang kami kemukakan dalam kertas kerja ini iaitu yang pertama, pengenalan. Kebakaran merupakan antara ancaman utama yang boleh berlaku di sekolah. Sekolah merupakan institut pendidikan yang memerlukan tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk memastikan keselamatan komuniti sekolah terjamin. Oleh itu, program keselamatan kebakaran ini dijalankan untuk memberikan latihan, pengetahuan dan pendedahan kepada semua warga sekolah tentang langkah pencegahan serta tindakan yang perlu diambil semasa menghadapi kebakaran. Seterusnya ialah rasional program ini. Pendidikan keselamatan tentang kebakaran penting untuk mengurangkan risiko kecederaan dan kehilangan nyawa apabila berlakunya kebakaran di sekolah. Program ini membolehkan warga sekolah dapat memahami prosedur semasa kecemasan, mengenal pasti laluan kecemasan dan menggunakan alat pemadam kebakaran dengan betul. Program ini juga dapat membantu membentuk budaya peka terhadap keselamatan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan murid dan guru. Seterusnya ialah objektif program ini, memberi kesedaran kepada warga sekolah tentang bahaya kebakaran, meningkatkan tahap kesiapsiagaan warga sekolah terhadap kecemasan, melatih guru dan murid melaksanakan prosedur evakuasi dengan teratur dan memberi pengetahuan tentang penggunaan alat pemadam api. Seterusnya ialah matlamat program ini adalah untuk membentuk budaya keselamatan kebakaran dalam kalangan warga sekolah serta memastikan setiap individu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan kebakaran dengan tenang, cekap dan teratur. Seterusnya, tarikh, masa dan tempat pelaksanaan. Program ini bertarikh 10 November 2025 iaitu pada hari Isnin dan masa bermula pada 8.30 pagi sehingga 1.30 petang dan bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu. Seterusnya, pengelolaan dan pelibatan. Pengelolaan program ini dilaksanakan oleh Wakil Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dengan kerjasama Unit Keselamatan Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Pelibatan. Program ini melibatkan beberapa pihak bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan program, iaitu seramai 479 orang murid, 43 orang guru, 7 orang kaki tangan sekolah dan 9 orang pegawai bomba dan penyelamat Malaysia JBPM Balai Bomba. Seterusnya ialah bahagian kewangan iaitu senarai barang. Yang pertama ialah hamper yang berharga RM50 satu unit, dibeli 3 unit dan berharga dan jumlah harga ialah RM100. Seterusnya apakah pensel untuk dijadikan hadiah kepada pertandingan berwarna, RM5 satu unit, dibeli 10 unit dan jumlah harga ialah RM50. Potret A4 untuk dijadikan bahan pertandingan mewarna, 50 sen bagi satu unit, dibeli 30 unit, jumlah harga ialah RM15. Jumlah keseluruhan ialah 175. Baiklah, seterusnya adalah catat organisasi ahli Jawatan Kuasa Induk, iaitu pengerusi Encik Syukri bin Muhammad, naib pengerusi Encik Muhammad Nur bin Zakaria, penyelaras Encik Tarmizi bin Ismail dan setiausaha ialah Puan Wan Esah bin Wan Ibrahim. Seterusnya kita masuk pula ke bahagian carta organisasi ahli jawatan kuasa. Pengerusi bagi program ini adalah Encik Muhammad Farid Zafri bin Azmi, naib pengerusi pula ialah Sulaiman Habibie bin Zakaria. Setiausaha bagi program ini ialah Puan Puteri Nur Asbidah bin Abdul Karim. Naib setiausaha adalah Encik Daniel Hakim bin Muhammad Ali. Bendahari Puan Nur Dayana bin Muhammad Azli. Penyelaras bagi program ini ialah Encik Farid Leman bin Abdul Osman. Ahli jawatan kuasa ialah semua guru dan penasihat teknikal bagi program ini ialah Encik Ahmad Hassan bin Zakaria iaitu Pegawai Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya kita beralih ke ahli jawatan kuasa kerja.
Pengerusi bagi program ini adalah Encik Muhammad Farid Zafri bin Azmi, Naib Pengerusi Sulaiman Hamidi bin Zakaria, Setiausaha Puteri Nur Asmida binti Abdul Karim, Naib Setiausaha Daniel Hakim bin Muhammad Ali, Bendahari Nur Dayana binti Muhammad Azli, penyelaras ialah Encik Farid Leman bin Abdul Osman, penasihat teknikal Encik Ahmad Hassan bin Zakaria. Seterusnya masuk kepada ahli jawatankuasa iaitu ahli jawatankuasa Loceng Wan Syah Hazmi Haziq bin Wan Samsuh Baharong, ahli jawatankuasa Kawalan Murid Padang Muhammad Irfan Syarmizi bin Muhammad, ahli jawatankuasa Kawalan Murid di Dewan Azmi bin Abdullah, ahli jawatankuasa Guru Peronda Muhammad Imran bin Salahuddin, ahli jawatankuasa Tugasan Penyediaan Asap Ahmad Atif bin Saifuddin, ahli jawatankuasa PA Sistem di Dewan Siti Aisyah binti Ahmad, ahli jawatankuasa Sijil dan Cenderamata Nur Faras Husna binti Tajuddin, ahli jawatankuasa Penyediaan Tempat Muhammad Ashraf Azilan, ahli jawatankuasa Dokumentasi Program dan Jamuan Nuriah binti Kamal, dan penceramah ialah Encik Hamis Adam bin Muhammad Syahril. 13.0 iaitu prosedur kebakaran. Yang pertama, loceng kebakaran dibunyikan dan pengumuman dibuat. Guru memberi arahan kepada murid untuk kekal tenang dan tidak panik. Yang ketiga, guru meminta murid untuk beratur di luar kelas. Yang keempat, guru memeriksa bilangan murid di kelas dan pastikan semua hadir sebelum bergerak ke laluan evakuasi. Seterusnya, murid dan guru mula bergerak mengikut laluan evakuasi yang telah ditetapkan. Yang keenam, murid berjalan secara teratur, tidak berlari dan ikut garisan panduan keselamatan. Guru memastikan tiada halangan, semua murid selamat dan pergerakan teratur. Yang ke-8, kekitangan sokongan membantu murid yang memerlukan. Seterusnya, guru dan murid berkumpul di kawasan berkumpul iaitu padang sekolah. Guru kelas perlu menyemak bilangan murid untuk memastikan tiada murid yang tertinggal atau hilang. Yang ke-11, pelaksanaan demonstrasi keselamatan iaitu penggunaan alat pemadam api dan langkah keselamatan yang lain. Dan akhir sekali, setelah latihan selesai dan semua selamat, murid dibenarkan kembali ke kelas. Seterusnya, persediaan kebakaran. Yang pertama, penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Kebakaran iaitu terdiri daripada guru, staf sokongan dan wakil pelajar. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk merancang, menyelia serta menilai setiap latihan kebakaran yang dijalankan di sekolah. Yang kedua, pelan tindakan kecemasan. Pelan ini perlu menunjukkan laluan keluar kecemasan bagi setiap blok bangunan, lokasi, alat pemadam api, switch utama elektrik serta kawasan berkumpul yang selamat. Yang ketiga, pemasangan dan penyelenggaraan peralatan keselamatan. Pastikan semua alat pemadam api, loceng amaran kebakaran dan lampu kecemasan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan berkala perlu dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk memastikan peralatan berfungsi apabila diperlukan. Yang keempat, latihan kebakaran berkala. Melalui latihan ini, warga sekolah akan lebih peka dengan laluan evakuasi dan tahu cara bertindak dengan tenang sekiranya berlaku kebakaran sebenar. Yang kelima, penandaan laluan kecemasan. Laluan keluar kecemasan hendaklah ditanda dengan jelas menggunakan papan tanda arah keluar iaitu exit. Kawasan seperti tangga dan pintu keluar mesti bebas daripada sebarang halangan, manakala peta laluan evakuasi perlu dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Yang keenam, sistem komunikasi kecemasan. Senaraikan nombor telefon penting seperti balai bomba, hospital dan balai polis yang dipamerkan di tempat yang strategik. Kita pergi pula ke bahagian carta alih tindakan semasa kebakaran berlaku. Ketika kebakaran berlaku dan dikesang oleh seorang individu, dan melihat situasi kebakaran tersebut. Jika situasi kebakaran tersebut adalah kecil, maka individu tersebut boleh memadamkan api menggunakan alat pemadam api dan situasi tersebut dapat dikawal dengan baik. Dan jika situasi kebakaran adalah berskala besar, individu tersebut perlu mengaktifkan penggera kebakaran dan hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta bergerak ke tempat berkumpul dan berkumpul mengikut kelas. Seterusnya, ketua kelas perlu melaporkan jumlah murid, guru dan kaki tangan. Jika mencukupi, mereka hanya perlu menunggu arahan untuk bersurai. Dan selepas menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pihak bomba tiba di lokasi, operasi memadam kebakaran akan dijalankan oleh pihak tersebut. Dan jika berlaku kekurangan jumlah murid, guru dan kaki tangan, operasi menyelamat dan mencari mangsa yang terperangkap akan dilaksanakan oleh pihak bomba. Selepas semua situasi dapat dikawal dengan baik dan api dapat dipadamkan, arahan untuk bersurai akan diberikan oleh pihak bomba. Seterusnya, kita masuk ke bahagian peta pergerakan semasa kebakaran. Rajah yang telah diberikan ialah pelang lokasi Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu. Di sini dinyatakan bahawa padang merupakan tempat berkumpul jika berlaku kecemasan atau kemalangan seperti kebakaran di sekolah. Semua pelajar yang berada di kelas atau yang berada di kawasan sekolah perlu ke padang menggunakan jalan yang telah ditetapkan supaya semua pelajar tiba di padang dengan keadaan selamat dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seterusnya, perancangan program.
pada 10 November 2025 jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi akan dilaksanakan aktiviti ceramah kesedaran dan keselamatan kebakaran. Pegawai bomba memberi penerangan tentang punca kebakaran, murid dan guru didedahkan dengan langkah pencegahan kebakaran, penekanan pada kepentingan prosedur evakuasi dan keselamatan diri. Seterusnya, pada jam 9.30 pagi hingga 10.30 pagi, latihan evakuasi kebakaran dilaksanakan. Murid dan guru keluar dari bangunan melalui laluan kecemasan yang telah ditetapkan. Guru, kelas dan warden keselamatan memantau dan memastikan murid mengikut arahan dengan tertib. Masa evakuasi dicatat untuk nilai keberkesanan latihan. Seterusnya, selepas latihan evakuasi kebakaran dilaksanakan, pada jam 10.30 pagi hingga 11.15 pagi, demonstrasi penggunaan alat pemadam kebakaran pula dilakukan. Pegawai bomba menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api dan hos kebakaran. Murid diberi peluang cuba alat pemadam api secara terkawal. Guru dan warden keselamatan mengawasi keselamatan semasa demonstrasi. Seterusnya, pada jam 11.15 pagi hingga 12.30 tengah hari, pertandingan mewarna dan melukis poster keselamatan kebakaran dijalankan. Murid menghasilkan poster berkaitan keselamatan kebakaran dan langkah pencegahan. Poster dinilai berdasarkan kreativiti dan mesej keselamatan yang disampaikan. Hadiah diberikan kepada pemenang untuk menggalakkan penyertaan. Seterusnya, pada jam 11.15 pagi juga sehingga jam 1.30 petang, pameran bomba dan keselamatan awam dijalankan. Pameran menampilkan alat pemadam api, peralatan keselamatan, poster dan risalah pendidikan. Pegawai pameran memberi penerangan tentang penggunaan peralatan dan amalan keselamatan. Murid diberi peluang melihat dan memahami peralatan keselamatan secara praktikal. Seterusnya, kita akan pergi kepada tanggungjawab pentadbir dan guru semasa latihan kebakaran. Tanggungjawab pentadbir sekolah semasa latihan kebakaran antaranya merancang dan menyelaras latihan. Pentadbir bertanggungjawab merancang tarikh, masa dan bentuk latihan kebakaran bersama pasukan keselamatan sekolah bagi memastikan semua warga sekolah bersedia. Yang kedua, memastikan sistem amaran berfungsi. Pentadbir sekolah perlu memastikan loceng amaran kebakaran dan alat pemadam api berada dalam keadaan baik sebelum latihan dijalankan. Seterusnya, memberi taklimat awal, di mana pentadbir memberi pandangan kepada semua guru dan pelajar tentang tujuan, prosedur serta peranan masing-masing semasa latihan dijalankan. Yang keempat, menyelia pelaksanaan latihan. Semasa latihan, pentadbir menyelia keseluruhan proses evakuasi dan memastikan setiap langkah dilaksanakan mengikut plan tindakan kecemasan. Yang kelima, berhubung dengan pihak bomba. Pentadbir boleh menjemput pihak bomba untuk memantau, memberi tunjuk ajar atau mengadakan demonstrasi semasa latihan kebakaran berlangsung. Dan akhir sekali, menilai dan membuat laporan selepas latihan. Selepas latihan, pentadbir sekolah perlu menilai keberkesanan latihan melalui maklum balas daripada guru dan pelajar. Kemudian menyediakan laporan bertulis bagi penambahbaikan untuk masa hadapan. Seterusnya ialah tanggungjawab guru semasa latihan kebakaran. Antaranya ialah guru memberi kerjasama dan bimbingan kepada pelajar. Guru memastikan semua pelajar memahami arahan latihan dan berperanan sebagai pembimbing utama semasa proses evakuasi. Yang kedua, menjaga ketenteraman dan mengelakkan panik. Guru perlu menenangkan pelajar supaya tidak cemas dan mematuhi setiap arahan dengan teratur. Yang ketiga, mengirim pelajar keluar dari kelas. Guru memimpin pelajar keluar daripada bilik belajar melalui laluan kecemasan yang telah ditetapkan serta memastikan pintu dan suis elektrik ditutup. Yang keempat, mengawal pergerakan dan keselamatan pelajar. Guru memastikan pelajar berjalan dengan tertib, tidak menolak atau berlari semasa evakuasi. Seterusnya, menyemak kehadiran di kawasan berkumpul. Setelah sampai di kawasan berkumpul, guru membuat semakan kehadiran dan melaporkan kepada ketua keselamatan sekiranya ada pelajar yang tidak hadir atau tertinggal. Dan akhir sekali, guru memberi maklum balas selepas latihan. Guru memberikan pandangan dan cadangan kepada pentadbir tentang kelemahan atau kekurangan semasa latihan untuk memperbaiki prosedur pada masa hadapan. Seterusnya, pemantauan dan penambahbaikan. Pemantauan dan penambahbaikan latihan kebakaran perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan pelajar dan warga sekolah sentiasa terjamin. Hal ini kerana membolehkan pihak sekolah menilai keberkesanan latihan, mengenal pasti kelemahan dalam prosedur serta memastikan semua laluan kecemasan dan sistem amaran berfungsi dengan baik. Selain itu, penambahbaikan secara berterusan dapat meningkatkan kesedaran dan kemahiran guru serta pelajar dalam menghadapi kecemasan sekaligus memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, penutup. Pelaksanaan program ini diharapkan semua guru dan murid dapat memahami prosedur keselamatan serta bertindak dengan tenang dan teratur semasa menghadapi kejadian kebakaran.
Kerjasama antara pihak sekolah, jabatan bomba dan penyelamat serta semua warga sekolah amat penting dalam memastikan program ini berjalan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Semoga usaha ini dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan berdaya tangkas menghadapi sebarang kecemasan.